antara tanda su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang jahat. Siapa yang akan tahu dia mati su'ul khatimah? Orang tu sendiri. Macam mana orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah dia tahu mati dalam keadaan su'ul khatimah? Apabila malaikat maut datang untuk jemput dia berjumpa dengan Allah, dia tak mau, dia lari dalam tubuh dia, roh dia. Roh dia berat nak keluar, roh dia kasar nak keluar, roh dia tak mau keluar daripada tubuh tu. Dia ingat dunia ni untuk tempat dia kekal selama-lamanya, sedangkan malakul maut nak bawa dia sebenarnya berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Sebab tu orang yang lagi jahat, lagi fasik, lagi munafik, lagi kafir, roh dia lagi lambat, dia nak keluar, dia lambat. Seperti merentak besi dan 1000 duri daripada daging nak tarik keluar tu, dia lambat. Dan Nabi sebut roh orang mukmin keluar daripada tubuhnya seperti air yang keluar daripada botol. Nabi sebut ni ayat, tuan-tuan, lama ke sat? Sat je tuan. Ayat dalam botol ni, ayat ni macam roh kita. Nabi kata roh mukmin seperti air yang keluar min fi siqa. Siqa tu bekas, air yang keluar daripada sebuah bekas, sekejap ya dia keluar. Kerana roh itu merindui Allah Jalla Jalaluh, kerana roh itu merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia teringat Nabi, dia teringat Allah yang dia sujud, dia sembah tiap-tiap hari. Aina Allah, di mana Allah? Teringat, ditanya. Bila malaikat maut mai jemput dia, dia kata, ini masa untuk aku keluar, ini masa untuk aku tinggalkan dunia yang keji dan kotor ini. Sebab tu dia keluar mudah. Macam mana orang yang su'ul khatimah tahu dia mati su'ul khatimah? Jawapan dia ialah rohnya susah nak keluar, satu. Dan yang kedua, apabila roh dia keluar, tinggal tubuh badan ni, roh dia keluar kat sini kan, daripada bawah tu dia naik berimpun, dia berimpun tang ni, lepas tu dia bunyi tang ni, bunyi tu nak keluar habis, bunyi tu nak keluar habis, dia keluar, dia berimpun daripada kaki, dia naik sampai tang ni. Lepas tu mata dia duk ikut roh tu, mata orang tu dia akan ikut, dia tengok roh dia tu keluar. Bila dia keluar, saat pertama dia keluar, dia tengok muka malakul maut yang mengerikan. Itu tanda pertama dia mati su'ul khatimah. Muka yang mengerikan, muka yang bengis, itu tanda pertama dia mati su'ul khatimah. Habis dia. Bermulalah episod kesusahan, kesakitan dia yang dia tak pernah rasa selama ni di atas dunia.